jadi bin selamanya. Betul. Jauhkan aku baling. Aku pun boleh. Tengok. Oi, apa main baling batu? Habislah ikan lari. Apalah korang ni? Dari tadi pancing, seekor pun tak dapat. Main baling batu lagi seronok. Betul. Abang, marilah main. Kita tengok siapa yang boleh baling jauh sekali. Tak nak. Kalau macam ni, elok balik je. Alah, kita orang nak main lagi. Sekejap ya. Cepatlah Upin, baling. Kita tengok siapa boleh baling jauh sampai ke tebing sana. Kalau aku baling paling jauh, korang berdua kena belanja aku. Setuju. Lah, apa yang pecah tu? Main, pergi tengok. Benda kau baling kena benda tu. Apa benda tu? Entah, jom pergi tengok. Jom. Ini macam cermin lama. Ish, siapa yang buang kat sungai ni tak bertanggungjawab. Benda macam ni harus dilupuskan dengan cermat. Kenapa pula? Yelah, tengok sepihan yang pecah ni. Tajam. Bahaya kalau terkena orang yang lalu lalang. Yang datang hendak memancing. Betul. Nanti luka. Tahu tak apa? Wah, cantiknya bingkai cermin ni. Sayang, cermin dah pecah. Kalau masih elok, boleh aku jual. Untung. Bingkai ni elok lagi. Kalau gantikan cermin baru, mesti boleh jual. Wah. Dah. Pergi kemas barang-barang korang. Abang nak buang kaca-kaca ni dulu. Lepas tu boleh balik. Baik. Pergi cepat. Lepas tu macam mana? Torang pun jual bingkai cermin pecah tu kat Uncle Atong. Untung. 2-3 orang naik beca. Sudah pecah, boleh jual lagi ke? Boleh. Sebab yang pecah cerminnya. Yang mahal bingkainya. Bingkai antik. Uncle Atong cakap. Suka dia dapat beli barang lama macam tu. Siapalah yang susah-susah buang cermin dalam sungai? Kau lagi senang buat dalam tong sampah je. Pelik betul. Memang pelik. Nenek aku kata cermin macam ni selalunya ada misterinya. Tak faham? Ada sumpah. Sumpahan? Ya, sumpahan cermin misteri. Barang siapa melihat dirinya di dalam cermin misteri itu, dia akan terkena sumpahan. Di mana kehidupannya akan ditimpa malang. Ceng. Apa yang kau Zui? Pandai je dia ke cerita. Tak ada siapa nak percaya. Tahu tak apa? Bukan aku yang kata. Nenek aku yang kata. Aku cerita je. Tak percaya sudah. Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Seronok berborak. Cikgu masuk pun tak sedar. Dengar cerita Zul, cikgu. Pasal sumpahan cermin misteri. Sumpahan cermin misteri? Wah, menarik tu. Cikgu pun nak dengar juga. Apa itu? Semua jauh dari tingkap tu. Bahaya. Banyak serpihan kaca. Cikgu, nenek saya cakap kalau cermin pecah bertanda tak baik. Cikgu, benar gak sih ada sumpahan cermin misteri? Tak ada. Ini semua cerita dongeng. Rekaan semata-mata. Tapi... Dah, tenang semua. Burung gagak je terangkat tingkap.
dah mati ke? Tak gerak pun. Dah matilah agaknya. Mati lagi lah malam. Buka pintu dari mana? Bagus, Upin. Ipin. Hai, burung. Inilah nasib malang korang. Kena tahi burung. Tak percaya lagi. Malangnya hari ni. Kenapa malam? Tak ada apa-apa. Dah tu. Pergi mandi dan tukar baju. Comot betul cucu opah. Baik, Opah. Upin. Apa? Cermin. Cermin tu ada dalam bilik akak. Macam mana boleh ada kat bilik akak? Misterinya. Apa yang misteri? Opah. Opah dah tengok cermin dalam bilik akak tu? Belum. Cantik ke? Opah nak tengoklah. Jangan! Kenapa? Sebab cermin tu bau malang pada sesiapa yang tengoknya. Betul. Sebab cermin tu lah kita orang kena tahi burung. Lepas tu kena kejar angsa pula. Menakutkan. Macam-macam lah korang. Betul, Opah. Yelah. Opah. Aku pula. Aku jalan Ipin. Aku rasa sumpahan cermin misteri tu betul lah. Habislah kita. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Tapi kita masih boleh selamatkan Opah. Opah belum tengok cermin tu lagi. Macam mana? Ros. Ya, Opah. Korang tak buat apa-apa. Cermin tu jatuh sendiri. Betul. Macam mana boleh jatuh? Kita pun tak tahu. Apa hal ni? Opah, cermin yang Ros beli dari angka semalam dah pecah. Dia orang yang buat. Kita orang tak sengaja apa. Kita orang tutup cermin tu dengan kain. Lepas tu dia jatuh. Kenapa nak tutup dengan kain? Siapa suruh? Kita orang sendiri yang nak. Sebab siapa yang tengok diri dia dalam cermin tu akan terkena sumpahan cermin misteri. Dan akan ditimpa malang. Betul. Jadi kita orang nak lindungi Opah dari terkena sumpahan tu. Apa? Sudah tu. Upin, Ipin, cermin misteri tak ada. Kalau betul-betul ada macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Oh, faham. Tamatlah riwayat cermin misteri itu. Kenapa, Kak? Jerawat. Macam mana boleh ada jerawat ni? Kan betul. Itulah dia sumpahan cermin misteri. Habislah. Muka akak dipenuhi jerawat batu nanti.
Ya. Orang ni kan. Akak sumpah tadi jerawat. Baru tahu. Boleh akak picit-picit. Kasih meletup. Habis pecah cermin tu. Teruklah korang kena marah dengan Kak Ros. Tak, dia marah sekejap je. Dia lagi risau pasal jerawat dia. Tapi kan, sebenarnya cermin misteri itu bawa dua. Hah? Macam mana pula? Akak jual cermin tu ke karnival yang buat pameran kat kampung kita. Dia untung banyak. Lah, ruginya aku. Kalau tahu, aku suruh Abang Is jual kat situ. Itulah nasib malang kau dengan Abang Is. Kerugian. Tak rugi pun. Untung lagi ada. Abang aku dapat 5 tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak tiket-tiket. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Alah. Itulah nasib malang kau. Kena beli tiket sendiri. Rumah cermin. Nak masuk? Semua nak masuk? Jom. Yeay. 2 dewasa, 3 kanak-kanak. Wah. Jom masuk sini. Jom. Jom. Mana akak? Abang Is pun dah tak ada. Sesat tu. Ish. Wah. Cermin misteri tu. Ada lagi dia. Ipin, aku macam nampak sesuatu lah kat cermin tu. Alah, akak bunyikanlah lagi. Kita orang baru nak tengok. Tak nak. Akak, kat kampung sebelah ada fun fair. Kita orang nak pergi? Boleh? Pergilah. Kita orang mana boleh pergi sendiri. Akak kena bawa. Tak nak.
Sebab akak dah pergi. Ulu, pergi sendiri je. Tak ajak pun. Kesian. Tak sayang kita orang lah tu. Siapa yang tak sayang? Cakap. Angga, pergi fun fair tak bawa kita orang. Fun fair? Dah lama tak ada. Opah pernah pergi ke? Selalu. Masa dulu-dulu. Ada apa kat situ? Macam-macam ada. Huh? Mainan baling botol, baling gelung, pancing ikan. Dan yang paling opah suka bila dapat naik kuda pusing-pusing. Ros pun suka naik tu. Sampai kepala pusing. Wah, rasa seronok je. Jom pergi Opah. Upin teman. Ipin pun. Ros pun. Aku dah pernah pergi banyak kali. Daddy bawa. Seronok sangat. Apa yang seronok? Ceritalah. Yang seronoknya, dia dapat makan gula-gula kapas, apple madu, strawberry coklat, aiskrim dan macam-macam lagi. Maklumlah, Intan maklum Daddy. Minta aja semua dapat. Kalau tidak, dia menangis. Tak nak makan lagi. Alah, aku main-main je. Minta maaf, ya, Ihsan. Minta maaf. Tak nak. Tak dapat pergi lagi. Nangis. Saya pun mau pergi. Susanti, nanti kita pergi sama-sama. Bisa aja. Baru nak pergi. Aku tiap-tiap malam di sana. Jual ayam, aku tak jual RM2. Aku jual satu RM2. Laku. Patutlah kerja sekolah asyik tak siap. Kau ni Mail. Ish. Tak sabarnya nak pergi. Diorang dah balik. Opa, malam ni kita pergi fun fair kan? Sepatutnya. Tapi akak kau dah demam. Pagi tadi pergi sekolah elok je. Bila kena Opa? Baru ni demam. Panas. Tak boleh lah kita pergi fun fair. Korang pergilah. Tapi akak macam mana? Tahulah akak jaga diri. Tapi akak... Macam mana? Nak pergi juga ke malam ni? Kesian akak tinggal sorang-sorang. Kita pergi lain kali je lah, Opa. Yelah. Akak dah betul-betul sihat ke ni? Dah. Yeay! Malam ni bolehlah pergi fun fair. Yahoo! Boleh. Yeay! Fun fair tu dah habis. Pin lagi pin, inilah dia. Kembas, iras, itu biasa. Pin lagi pin, ragam aksinya. Kau disenangi, sabar jumpa. Pin lagi pin, inilah dia. Kembas, iras, itu biasa. Pin lagi pin, ragam aksinya. Kau disenangi, sabar jumpa.
pergi fun fair. Yahoo! Boleh. Yeay! Fun fair tu dah habis. Betul ke ni, Opa? Bila habis? Entah. Opah tengok tempat tu dah kosong. Ini semua salah Akak. Ai, Akak pula. Yelah, kenapa Akak demam? Dah tak dapat pergi fun fair. Kesian. Kau jadi. Pin, jangan termenung je. Marilah main. Tak nak lah. Nak balik. Bosanlah. Apalah nak sedih-sedih. Tak dapat pergi fun fair je. Tuan-tuan dan puan-puan, mari beramai-ramai ke fun fair Kampung Durian Runtuh. Ada macam-macam permainan dan persembahan bangsawan. Ada fun fair. Dia buat kat kampung kita pula. Yeay! Boleh kita orang pergi. Kena bagi tahu Opa. Yeay, boleh jual ayam. 1, RM2, RM2. Apa Mama Ayu? Opa, ada fun fair. Tahu. Kita pergi malam ni juga. Ish, belum mula lagi. Jom Opa, kita pergi. Tak sabar-sabar. Alah Opa, malam ni lah. Nanti Apa tu. kecoh-kecoh Malam ni? ni tau. Akak, ada fun fair. Jom pergi. Mesti seronok. Sabarnya. Kat mana? Kat padang kampung kita lah. Ha, bagus. Dekat sangat. Boleh kita semua pergi. Akak, jangan demam lagi. Suka hatilah. Pakai ubat. Tunggu aku, Kay. Ipin, marilah masuk. Nantilah. Harus beli tiket. Opa, ada? Ada? Kenapa? Habislah. Nanti banyak kau tak dapat main. Opa akan cakap, jangan naik. Tinggi tu. Bahaya. Nanti jatuh. Memandai je kau, Mail. Opa. Mak masuk dulu. Ipin. Nanti beli ayam kat orang aku ya. Tak nak. Mahal. Jom masuk. Jom. Opa, mau main tu? Ya! Terima kasih. Dahsyat ni Opa main. Dulu Opa dah main semua ni. Pilihlah nak yang mana. Yeay. Dua lagi. Puas Opa dapat main. Dah, jom balik. Opa dah penat.
Opa, kita orang belum main lagi. Lah. Lupa nak ajak cucu Opa main. Taman Riang Ria. Bahagian 3. Terus, bawa dia orang main. Opa tunggu sini. Barang-barang tu bagi Opa. Jom. Wah. Akak, nak naik tu? Tak boleh. Yang tu? Tak boleh. Tak seronok lah Kak. Semua tak boleh. Betul. Kalau dengan kau mesti je. Ipin. Kamu lagi ngapain? Tak main lah. Mari, kita main sama-sama. Mari ikut kita orang. Kak, kita orang ikut main. Hati-hati. Jangan sesat pula. Wah, saya suka. Rumah hantu. Macam tak seronok je. Kita main lain lah. Jangan takut. Gak apa-apa kok. Kan ada kami. Mana ada takut? Tapi... Jom. Ayo, Jom. Takut? Biasa aja. Aik, tadi kata tak apa-apa kok. Kan ada kami. Cepatlah. Mak, kau jalan dululah. Aku takut. Alah, tak ada apa-apa lah. Itu pun takut. Cepat. Aku jalan dulu. Bunyi apa tu? Kenapa sudah begini? Panasnya. Apa tu? Kenapa tu? Abang Salih, terkejut tengok kita orang. Oh, koranglah toyol tu. Agak dah. Kat sini kau Mail. Mak kau duk mencari. Baik pergi cepat. Iya. Saya mau ikut. Ish, sibuk je. Saya mau tolong tuan saja. Pergi dulu ya. Bye.
Mestilah akak tak bagi naik. Dah, duduk diam-diam. Kejap lagi eloklah tu. Mana Opa tahu? Dulu-dulu pun selalu macam ni. Kita jangan gelabah. Ikut arahan yang diberikan baru selamat. Kan betul Opa kata? Betul. Dah puas main? Ada lagi satu apa? Kita mesti naik. Seronok sangat.